Sebelum nak tengok video tu, bolehlah tekan button subscribe, like dan share. Subscribe tu free je guys, free je. Korang tekan button subscribe tu dari merah ke kelabu. Kalau dah kelabu jangan tekan lagi, nanti jadi merah balik. Okey, tu je lah. Jom tengok video. Hai geng, kali ni aku nak review SH Figuarts King Joe. Ni box art dia dari bahagian hadapan, dari bahagian atas, bahagian bawah, bahagian kiri dan bahagian kanan. Di bahagian belakang pun nampak susuk tubuh King Joe yang sangat handsome sedang belasah Ultra 7. Tanpa membuang masa, jom kita buka kotak dia menggunakan pembaris ajaib ni supaya kotak dia tidak rosak. Dan kita keluarkan figure King Joe yang sangat handsome ni. Ni bahagian belakang dia. Kalau korang perasan, dia datang tanpa aksesori. Kedekut betul. Ni pula instruction manual dia. Asal ada gambar alien dadat tengah landing ni. Sedap dia landing ni baru betul instruction manual dia. Tapi macam tak ada function je instruction dia. Okay, jom kita buat magic macam biasalah kan. Tada! Tapi sebelum tu kita kena buka dulu dia punya kotak Lucina ni. Barulah kita dapat keluarkan figure King Joe yang sangat kacak dan sangat handsome ni. Aku paling suka kat bahagian dada ni, berkilat. Memang betul-betul detail dan sama macam dalam siri Ultra 7 di episod 14 dan 15 tu. Bahagian tangan dia gila-gila super detail nak mati. Ni pula kat bahagian kaki dan kita terus ke bahagian belakang dia pula. Kalau kau perasan kat bahagian peha dia ada kedut-kedut kan. Ni bukan rosak Dia memang betul tiru sama macam dalam siri. Memang ada kedut-kedut macam tu. Ni pula si ada jetpack lagi kat belakang dia ni. Okey, jom kita terus pergi ke part articulation pula. Kat bahagian tangan ni boleh gerak-gerak macam ini. Boleh pusing kat bahagian shoulder dia. Boleh gerak-gerak macam ini. Boleh pusing kat bahagian siku. Boleh pusing pula. Boleh gerak-gerak lah kan. Lepas tu boleh gerak-gerak macam ni lah. Tengok bebas kan. Rasa best dia punya articulation kat bahagian penggelangan tangan dia. Boleh gerak-gerak macam ini. Kat bahagian atas ni yang boleh cabut. Kau nampak dia punya telinga ke, dia punya antena ni boleh cabut, boleh pasang balik. Kat bahagian dada dia boleh gerak-gerak, boleh pusing-pusing macam ini, macam itu dan macam ini. Senang kerja kan. Kat bahagian bonggol dia ni pun ada function juga gerak-gerak. Kenapa boleh gerak-gerak macam ni? Sebab bila nak gerakkan kaki dia nak ke hadapan ataupun ke belakang, dia agak susah sebab ada bonggol tu kacau. So kita kena angkat dia, barulah dia boleh gerak dengan bebas. Articulation kat bahagian lutut dia pun boleh gerak-gerak macam ni. Sama je macam figure yang lain. Kalau tak boleh gerak, macam kita nak posing-posing dia berjalan lah. Kat bahagian penggelangan kaki dia pun boleh gerak. Articulation kat bahagian kaki dia pun nampak agak puas hati supaya korang boleh posing dia dengan bebas dan sangat mantap.